biasa setiap hari Jumaat kita akan bersama dengan Pravenus Beauty, dan sebelum kita nak bersama dengan Kak Tun, kita bacakan dulu surat daripada penggunanya, iaitu Muhammad Nawawi Ramli dari Selangor. Katanya, saya berumur 60 tahun, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Tun yang memperkenalkan produk Umar. Saya mengalami sakit sendi, urat dan bisa seluruh badan hampir 30 tahun. 2 bulan sebelum saya mengambil Umar, doktor sahkan saya ada darah tinggi, gout. Sekarang tidak lagi. Saya sudah 4 bulan mengambil produk ini dan hampir 80% pulih, dan sekarang lebih rasa selesa, ringan, dan bila bangun daripada tidur, sekarang cuma sakit kepala je, belum pulih lagi. Dan terima kasih diucapkan kepada Kak Tun, dan dia akan terus mengambil Umar. Wow. Ni dia Puan Zaitun Hassan, orang yang bertanggungjawab mengeluarkan produk daripada Pravenus Beauty ni. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Tak dicakap pasal meletih kuat kan? Senang Kak Tun ada cara tak bagi meletih. Kita zikir saja, tukar meletih jadi zikir. Alhamdulillah, ya itu kita tak meletih lagi. Dan hari ini kita nak cakap pasal banyak sekarang orang ada masalah stroke. Stroke tu tanda-tanda dia tu kadang-kadang kita bangun, kita rasa macam mulut kita ni tiba-tiba keluar air liur dan kita tak boleh tutup. Dan setengah orang bila cakap mulut dia akan rasa macam nampak sengit ke, kadang-kadang mata tu dia mungkin itu sikit, itu tanda stroke. Tapi kita dalam Umar dengan Umairah, kita ada satu bahan ekstasantin. Dalam Adam Hawa pun kita ada ekstasantin tu. Dia boleh cantikkan kulit kita. Dia bukan setakat boleh cantikkan kulit kita, dia boleh untuk cegahkan pada kanser dan kanser pangkar rahim, dan dia boleh bila kita ada stroke, dia betulkan saraf kita balik. Saraf kita ni penting. Ya, saraf kita, kalau saraf kita tak betul, kadang-kadang kita main komputer ya. Perasan tak, kadang-kadang tangan kita tiba-tiba lock. Kejang. Kejang maknanya dia dah, saraf kita dah tak elok. Sebab orang sekarang banyak kan duduk dalam aircon, dan ada yang umur dah meningkat, angkat barang kuat-kuat tak larat. Jadi itu muda-muda mungkin muda-muda dia kerja kuat, dan bila dah tua dia dah ada kesan sampingan lah. Dan tapi Kak Tun syorkan minum Umar, insya-Allah dia akan rasa sembuh macam biasa, dan dia akan kuat tenaga. Dan kebanyakan orang kata bila minum Umar Umairah jadi aktif. Aktif apa tu Kak Tun? Aktif semualah. Kita buat kerja pun aktif, kerja apa-apa pun aktif. Sampai Kak Tun ada satu kawan, suami dia bisik di telinga dia, awak dah tak okey. Kak Tun tak cakap terus terang ya, kita pakai perkataan yang singkat, awak dah tak okey. Bila suami dah cakap macam tu, kita kena sediakan diri kita dah. Segi awak ni tak okey, kalau awak tak jaga, akan datang suami awak akan okey dengan orang lain. Jadi kita kena dalam diri kita kena jagalah. Maknanya wanita ni penting ya. Kak Tun minta tolonglah ambil Umairah. Walaupun ada setengah orang kata dah ambil, saya dah banyak ambil produk tak jadi, saya tak nak dah minum, dah banyak duit saya habis. Cuba Umairah, awak tidak akan cakap macam tu. Masih ada produk yang bagus di dalam pasaran. InsyaAllah. Okey Kak Tun, mungkin pengguna di luar sana yang nak mengetahui, kan kali pertama mengambil produk Umar ataupun Adam dan Hawa ni, apa agaknya tindak balas permulaan tu? Sebenarnya sekarang cuaca agak panas. Bila cuaca panas sekarang, herba biasalah dia akan panas. Tetapi kita minum air lebih. Tapi kalau setengah orang kata tak tahan, ambil setengah. Kak Tun ada setengah pengguna dia boleh sampai ke demam. Dan dia demam, ada yang sakit, lagi bertambah sakit. Itu tindak balas dia. Sebab kalau dia tak ada tindak balas, macam mana dia nak betul nak betul saraf dalam badan kita. Dan kalau yang ada sis, dia akan turun darah. Sebab orang yang selalu wanita yang datang bulan sikit, jangan fikir dalaman awak bagus, sebenarnya tak bagus. Sebab dia akan ada tangkung di tepi rahim kita, sikit sehari demi sikit sehari, akan lama-lama dia akan jadi sis. Bila jadi sis, kalau kita jumpa doktor mesti cuci lah kan. Tapi kalau minum Beauty Umairah, dia akan keluar, turun darah tu dia akan keluar sampai bersih. Dan kadang-kadang setengah kata gugur, I mengandung 2 bulan aja, I gugur, I tak perlu tungku, tak perlu pantang. Sebenarnya tidak ya, kita kena makan makanan yang untuk cucikan dalaman. Beauty Umairah satu aja orang mengandung tak boleh minum. Tapi Kak Tun ada pengguna Kak Tun dah kahwin 2 tahun, tak dapat anak, minum Umairah 3 bulan aja, insya-Allah dapat anak. Insya-Allah semua tu datang pada Allah, tapi kita ikhtiar. Kak Tun, mungkin antara lain selain daripada ekstasantin yang ada tadi tu, antara bahan-bahan lain yang mungkin
dijanjikan boleh insya-Allah boleh menyembuhkan, membantu menyembuhkan penyakit. Merlin collagen tu memang bagus. Merlin collagen kita ada akar maka untuk lelaki dan untuk wanita ada Purari Malafika, ada macam-macam untuk tegangkan mana-mana yang tak tegang, untuk kulit yang mana yang ada jeragat, mana ada jerawat. Dan satu keistimewaan Umaira dengan Umar, lepas kita bancuh ada lebih, tolong ambil yang lebih tu sapu kat tangan, atau ada luka hitam-hitam kat mana, sapu. Lepas tu bila kering gosok balik, insya-Allah dia akan nampak kulit kita terang. Tapi nak putih macam Kak Tun tu mungkin tak boleh lah. Dia akan putih ikut tone warna kita, dia akan bersih Tapi jeragat, kalau orang yang ada jerawat minum Adam Hawa yang gemuk-gemuk tu, ambil Adam Hawa, dia ada ekstrasantin sekali, dia akan cantikkan